Kita jumpa prospek. Bagi salah tak? Bau bawang guys, bau bawang. KL Dia cari orang putih. Ya. Tutup. Masuk kau kereta api ni. So abang pernah tak baca Quran Braille ni? Maksudnya abang pernah tak baca Quran menggunakan Braille? Pernah je. Pernah je. Quran yang bintik-bintik tu. Yang bintik-bintik tu kan. Abang dulu pandai baca Quran Braille tu. Abang susah tak waktu nak belajar dulu? Dia nak kata susah tak. Biasa dekat Johor ni, Johor Bahru, Lakin dia ada satu sekolah khas untuk sekolah untuk orang-orang yang ada masalah penglihatan ni. Diorang dah ajar lah kod Braille tu lah yang daripada Rumi dengan untuk Quran punya. Abang belajar pada sekolah rendah lah lagi tentang Quran dengan penulisan dia kan. Penguasaan tu ada yang senang, ada yang susah, ada yang sederhana. Dia nak tahu abang macam mana background abang mula start tak nampak. Tak nampak tu memang daripada lahir tak nampak. Abang tak nampak langsung abang? Ke abang ada persen boleh nampak juga? Ada masa nampak, ada masa tak nampak. Okey. Abang tahu kewujudan Mashaf Braille yang baru? Diperkenalkan lah. Dah diperkenalkan lah oleh putih. Oh ya. Abang boleh baca sikit tak? Ataupun saya ada bagi contoh, boleh tak? Kami pun tak pasti kami buat betul ke tak. Abang boleh tolong cek betul tak? Kami buat adalah Bismillah sampai tu surah Al-Baqarah 1 sampai 5 je. Tapi saya bukan. Ni ada yang tak ada ada yang salah sikit. Ada salah sikit. Yalah. Kami pun tak pasti tak kami apa. buat tu betul tak betul. Tu Tak kami apa, nak sikit-sikit boleh. boleh. Abang ada pandangan tak terhadap terhadap budaya membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran bagi golongan seperti abang lah? First kali Nabi Muhammad kita kan diturunkan untuk semua alam kan. Dan salah satu mukjizat Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ayat, petunjuk, menerang, cerita perlu jugalah untuk OKU penglihatan ni. Untuk Quran tu dia perlu bersesuaian dengan setiap OKU. Rahmatan lil alamin. Itu tercapai. Apakah cadangan abang untuk nak meningkatkan budaya membaca Al-Quran ni? Tak kisah untuk golongan OKU atau golongan biasa. Cadangan tu mungkin tak ada, tapi mungkin ruahan lah kot. Kalau orang tu tak nak dekatkan diri dengan Al-Quran, tak boleh juga. Hidayah tu milik Allah, tapi orang tu sendiri kena cari. Tugas yang lain tu cuma perlu untuk menyampaikan. Kalau tak ada orang sampaikan, tak boleh juga. Terima kasih bang. Kami nak ke tempat lain. Okey. Salam. InsyaAllah. Ini ada sikit bang. Terima kasih bang. Gitu. Kurangan penglihatan ataupun senang kita faham betul membaca Al-Quran yang Cik tahu Baca. Betul. Contoh misal ini adalah potong ayat daripada Al-Quran itu surah Al-Baqarah. Ini Bismillah, ini Alif Lam. Tapi ni kalau bahasa Arab kita baca di kanan kan. Betul. Tapi Ini bahasa dia baca bahasa Rumi tapi Arab. Kalau setting sini ya. setting sini. Jadi terima kasih. Okey, sama-sama. Sarah Tasha. Siapa ada cakap sikit? Kita dah jumpa prospek. Bagi salam tak? Soalan. Jelas tak? Okay, apa cadangan untuk meningkatkan pengetahuan Braille dalam kalangan umum? Rasanya time sekolah boleh terapkan subjek Braille sebab kita
bila dah besar baru kita nak tapen tentang benda ni. So kena dari kecil lah ajar budak-budak. Rasanya macam boleh buat macam tuition untuk orang dewasa, orang kanak-kanak belajar Braille supaya lagi senang masa depan. Selalunya orang yang lebih yang mengetahui benda ni zaman uni tu sepatutnya kita tambah program ke about this one lah. So Okey, terima kasih. Yang tu dah. Orang grup ke? Kita inilah guys. Nak ikut Iman? Dah bagi. Dia nampak apa-apa lu. Oh, memang kan. Abang tahu tak apa itu braille? Saya tahu Braille language yang pakai untuk komputer. Secara umumnya saya tahu. Okey, nak baca tu macam mana? Untuk saya sendiri yang baca, saya tak tahu. Kami ada bawa kertas untuk baca tulisan braille tu. Boleh cuba try. boleh. Tulisan ni lah yang dipakai oleh orang buta untuk baca Al-Quran. Dia sekarang ni dia masa baru iaitu masa Osmani. Dia dah tukar dia punya bintik-bintik ke bintik-bintik yang lebih moden, mudah difahami. Macam ni lah. Kalau dulu tulisan lama susah sikit yang difahami. Orang awam susah nak faham.